guys, hari ni kita akan bermain game Baby dalam Kekuningan, iaitu The Baby in Yellow. Okay, game ni aku tak pernah main sebenarnya, tapi aku selalu tengok, jadi aku macam tahulah game ni. Game ni pasal baby yang jadi macam kena rasuk setan, tak tahulah. Jom kita langsung masuk. Tapi sebelum itu, saya suka ingatkan kamu semua untuk like dan subscribe. Okey, jom kita langsung masuk. Kita akan menjadi penjaga budak, penjaga bayi. Kita jadi babysitter. Terus apa ni? Babysitter wanted. Apa ni? Simple accent. Babysitter wanted. Dah buka dah. Mana? Apartmen nombor 10. Ini 6. Ini 8. 10. Loceng. Ni dia kat atas ni ada dia punya misi. Kita ambil, lepas tu kita tekan. Baby botak kuning. Okey, tadi tutorial je. Tadi tutorial. Okey, malam pertama. Jom kita langsung masuk. Okey, kita dah masuk. Hello. Kita kena tengok dulu. Cantik comel je. Sekejap, kita letak sini. Kita letak dalam ni. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Sekejap. Aku nak buat thumbnail. Jom kita ambil susu dia. What? Kesiannya. Nak makan dulu. Comel. Berok busuk lah. Jom. Letak sini. Kita tukar dia punya lampin dulu. Sejak bila kamu dah pandai jalan ni? Tidur. Alah, becek cucu. Tidurlah, baby botak. Tidur. Jangan senyum lah. Macam toyol. Tidur. Tidur. Jom kita baca buku. Lepas tu, apa ni? Ambil ni. Kita tolong bacakan. The Prince and the Cat. Pada suatu hari ada kucing yang ganggu orang tidur. Lepas tu dia sama-sama pergi adventure. Lepas tu dia pukul. Dah habis. So dah macam tu je. Dah tidur dah. Alah tidur. Bye bye. Balik. Kita tunggu dia punya ibu bapa balik. Sambil tu tengok TV kat sofa. Duduk. Iklan apa tu? Iklan pemanggang roti. Ngantuk lah. Apa kat gambar tu? Tidur. Dia bangun pula. Sekejap. Kat sini macam ada bayangan. Tak apa. Tengok baby dulu. Sekejap bila pintu ni terbuka. Kat mana kau?
Macam mana anda di sini ah? Macam mana boleh diri ni? Oi. Macam mana kau boleh kat sini ah? Nakal sangat ni. Kena denda ni, kena hukum. Hukum dia mandi dulu mandi. Nah, mandi dulu. Salah. Jatuh. Salah. Jatuh lagi. Sorry. Apa baling macam ni? Tak masuk ni. Dah lah. Tidur je lah. Sekejap. Dah, mandi dulu. Mandi. Mana flash jamban ni? Oh ni. Dah hilang guys. Kesian dia. Itulah. Nakal lagi. Jangan ditiru ya. Dera-dera anak ni tak baik. Dera. Tak apa. Nah, tidur balik. Kita baca buku. Korek. Kita kena... apa ni? Nah, ni ke? Nah, nak patung. Lagi baling. Nak rabbit ke? Nah. Tak nak. Nak kucing. Kucing. Tak masuk pula. Kucing. Suka. Bye-bye. Tidur. Okey. Tidur. Kejap. Kenapa pintu ni terbuka balik? Cepat. Tidur. Tidur ngantuknya. Apa ni? Jom kita ke malam kedua. Okey, kita kena bagi makan dia. Baby, mana baby? Kena bagi dia minum. Mana boleh buka? Mana boleh tengok? Kamu kecil lagi ni. Kecil-kecil dah ni. Bapak dia. Diam kejap. Ayo, tak tayo. Cari. Kat sini. Tiba-tiba hilang. Nak makan tahu je tak duduk sini. Berak lagi. Cek. Itulah bunyi cicak. Dah duduk atas sini. Duduk atas sini. Sini. Dia duduk. Kejar dia. Sini. Buat. Oi, sini. Memang nak kena ni. Mana ni? Mana dia pergi ni? Mampus tau. Siapa suruh? Dia ambil. Okay, kita tukar
Dia punya lampin. Ambil dia. Tidur. Tidur. Okay. Aku baru pandang kejap. Sekejap. Tadi mata kau mana merah? Tuh. Tidur. Dah? Belum. Kena baca lagi. Duduk. Bla 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 bla. Kau nak kenapa? Nak buat apa? Dah gila Sorry. Nah, wait. Apa ni? Dah kena rasuk ke? Nah, tengok ni. Dah. Tidur dah tidur dah. Balik. Tak tiba. Apa tu? Hello? Ada penghantaran laju. Kejap. Kesannya. Tak apa duduk sini. Dah. Jom kita tengok TV. Ngantuk dah. Apa tu? Iklan apa ni? Tak apa, tidurlah. Ngantuk. Dah habis. Okay guys. Saya rasa ini sudah cukup. Kalau korang nak part 2, korang boleh suggest. Korang boleh komen dekat bawah. Okay, saya nak cakap lagi. Sila like dan subscribe dan komen. Bye bye. See you in the next video.